Ada seorang tu lah, dia atas soalan. Dia kata dia ada dilema agak dengan pasangan hidup. Kenapa? Bukan ibu bapa tak suka, tapi dia ada dua pilihan. Seorang tu sangat cantik tapi kurang pandai dalam bab agama. Pakai tudung kecil je pasal orang sosial sikit. Nah, tapi tak jahat. Ni cuma kurang pandai dalam agama. Nah, seorang lagi tak cantik, gemuk sikit. Nah, tapi pandai agama. Nah, lulusan bahagian syariah. Jadi hak mana satu nak pilih? Kita jawab dalam soalan, awak ambillah hak gemuk yang beragama, hak cantik tu awak bagi ke saya. Faham dia gitu. Dia nak jawab mana lagi? Aku pun kepik dah jawab gitu. Lepas jawab semua soalan dalam kubur, apa yang akan terjadi? Mu masuk dalam kubur, mu wasak aku. Aku pun tak masuk lagi. Faham lagi. Ustaz, bagaimana perasaan Ustaz Terengganu kalah dengan Johor? Ya biarlah, dia tak tahu. Begini, saya orang Batu Pahat. Saya bukan Terengganu, saya Batu Pahat. Khabar dek? Wes mangan? Orang Johor. Ni Ustaz lain jawab. Tiba-tiba je dia jawab. Mayang yang paling banyak kali rakaat dia apa? Siapa tahu? Tasbih tak rakaat je. Gawe baru 20. Ni beratus-ratus rakaat. Beribu lah. Mayang kodok. Mayang kodok. Wadah ingat. Yo, 13-14 tahun dah mayang dah. Berapa ribu kan? Ada hukum. Itu dah. Beribu kan? Baru 3 bulan mari surah. Buatlah ingat tu.